Seanak bapa akal cukup bijak, pinjam duit cepi pasal suka geli. Minta duit bapa, katanya baru kahwin. Bapak nafas sesak, anak main-main. Pinjam istri kawan, berlagak gentleman. Kawan jadi bimbang, takut pecah tenggelam. Tak disangka-sangka anaknya jatuh cinta. Gadis remaja juru rawat bapak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Non. Selamat pagi. 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 Jalil. Jalil. Ya, Dik. Surat semalam kau dah post? Sudah, Dik. Bagus. Cik Saleh. Selamat pagi. Cik Roma. Duduk, Cik Roma. Terima kasih. Jalil, tolong bawakan kopi kemari. Tak payahlah kopi, Cik Saleh. Terima kasih saja. Ya. Ni perlu apa ni? Cik Harun di mana? Cik Harun? Ya. Ada di ofis. Di atas. Di atas. Ya. Nak jumpa dia? Ya, saya nak jumpa dia. Ya. Baiklah, duduklah ya.
Saya pergi panggil ya. Terima kasih. Duduk Cik Norma ya. Selamat pagi, bos. Selamat pagi Saleh, mari makan. Terima kasih, bos. Bos, Cik Norma datang, bos. Pasal cek lah. Apa lagi, bos, kalau tak pasal cek? Anu? Ya, bos. Selamat pagi, Cik Arun. Selamat pagi Cik Arun. Nak cari saya? Ya. Bukan nak cari Cik Saleh? Bukan, saya nak cari bos. Oh, saya ya. Silakan masuk. Selamat pagi, bang. Ada perkara apakah yang Cik Norma nak berbincang dengan saya? Perkara apa? Perkara cek. Cek palsu. Cik Arun telah memberi cek palsu pada saya. Cakap pelan-pelan sikit Cik Norma. Nanti kalau kan saya dengar, itu saya malu. Kalau Cik Arun tak mau malu, tunaikan janji Cik Arun. Janji? Janji apa Cik Norma? Cik Arun lupa, dulu kan Cik Arun janji nak kahwin dengan saya. Kalau Cik Arun betul-betul nak kahwin dengan saya, lupakan soal duit tu, kita kahwin. Cik Norma, sebenarnya bukan saya tak nak kahwin dengan Cik Norma. Saya hendak. Tapi maklumlah sekarang ni, saya ni belum masuk akal balik lagi. Menghina? Cik Harun telah menghinakan saya. Kalau Cik Arun tak mau kahwin dengan saya, bayar hutang saya sekarang juga. Oh, joli sana sini, minum, mabuk, joli perempuan, sign bel itu bel ini. Pinjam duit saya, hutang tak mau bayar. Hei, saya tak mau cek, saya nak cash. Cash? Kalau Cik Norma tak akan cash kena tunggu 3 hari lagi. Kalau nak cek sekarang saya boleh kasih. Betul ke cek tu ada duit dalam bank? Garanti Cik Norma, garanti. Jangan takut, garanti ada duit. Kenapa hari bulannya lusa? Pasal hari ni dan besok bank holiday. Lusa baru ada duit dalam bank. Tapi ingat Cik Arun, kalau cek kali ini spring juga, saya akan adukan perkara ini pada polis. Garanti ada duit, garanti ada duit. Bos, cek yang baru bos kasih ni ada duit ke? Cek tu pun nanti spring juga, Saleh. Kalau dah spring, buat apa bos kasih? Aku tak kasih dia bising. Dia bising pedulikan. Bos, saya ada satu idea. Bagus punya idea. Apa dia? Apa yang bos susahkan? Pakai saja duit office. Dapat gaji, ganti balik. Saleh. Ya. Kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidupku aku tak pernah pakai duit office. Itu mana orang yang aku joli, hutang ceti, perempuan, segala-galanya. Aku habiskan harta aku tau. Kalau aku ambil di office, berarti aku tipu harta bapa aku. Bila aku tipu, orang tu akan tuduh aku pecah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Ini amalan penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak mencahanamkan aku, kau dengan aku putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Faham? Faham. Sorry lah bos. Saya minta maaf. Lain kali tak cakap lagi. Maaf diterima. Ini kali jangan buat, Tak ada. Jom keluar. Nasihat busuk.
Halo, Mr. Tanya. Bos ada kah? Ada. Duduk ya. Amak. Bos. Dia dah datang, bos. Siapa yang datang? Nenek kau? Bukan nenek saya, nenek bos. Cik Ceti. Aku sudah baca buku. Ana awana ina wina. Ayah, bos cakap ayah boleh masuk dalam. Thank you, Mr. Saleh. Saya sekarang masuk? Ya. Alamak. Ini dia. Pana dana mana padam. Ayo, yo. Mana Bocik. Sekarang India ada baca kah? sekarang ada belajar lah. Amak. Wah ini apa cakap ni apa? Dia cakap vida. Vida. Wina duna vidu. Vidu apa cakap? Irma. Runa mana rumah. Cina itana tina ceti. Bocik. Ini India. Belakang boleh pelajar, bos. Ya kah? Saya punya hutang dulu 3,000 boleh kasih. Mana ada hutang sekarang? Sekarang belum gaji lagi. Dia orang gaji semua sudah angkat, bos. Dia orang kuli yang dapat sekarang. Saya bos. Oh, Bos itu macam 1 kah? minggu belakang. Itu macam tak? Ya. Tak apa, bos. Saya lain minggu boleh mari, bos. Bagus. Tapi, bos, itu bos mesti kasih bayar, bos. Selamat. Tak ada kasih kalau bos, saya polis sudah dekat sikit cerita. Ya, lain minggu ada lain minggu. Thank you, bos. Thank ya. you, bos. Lain minggu ya. Hello, operator. I want to book a trunk call to Johor Bahru, please. 3177. My number 718623. Halo? Rumah Datuk Mahfiz di sini? Bolehkah saya bercakap dengan Datuk Mahfiz? Boleh. Pegang sekejap ya. Datuk, telefon. Hello? Hello, Bapak. How are you? Ini Harun cakap dari Kuala Lumpur. Hey Ron, you a son of the gun, anak pistol. Apa kau mimpi telefon bapak hari ni? Bapak, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak. Nak kahwin? Kau ni serius ke ni? Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul. Oh, bagus kalau begitu. Berapa hadiah kau nak? Tak banyak, Pak. Around about $3,000. RM3,000, Pak. 3,000? Pasal nak kahwin, 4,000 bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye. Mr. Secretary, tolong masuk sekejap, Mr. Secretary, kirim wang tunai RM4,000 untuk Harun hari ini juga. 4,000? Ya, 4,000. Baik, Datuk. Mr. Secretary. Ni Harun ni, dia kata dia nak kahwin. Bolehkah dipercaya cakap macam? Setahu saya Harun tu Datuk pemuda yang amanah dan dia tak pernah cakap bohong Datuk. Oh, begitu ya. Kalau begitu tambah 1,000, hantar RM5,000. Baik Datuk. Jiwa luka tak ku rasa.
hancur pilu, bagai terkena sembilu. Seduh sedang tak berguna, tumbuhan lebur berdebu. Mengapa janjimu telah kau lupakan, membentuk bahagia? Diam-diam ku gigit jari, pandanganku gelap membawa lara. Ku mengeluh menyesal diri, mengenang peristiwa. Ratap tangis tak berdaya, ku mimpi di siang hari. Ku rasa diriku dalam pelukanmu, pertumbuhan mesra. Diam-diam ku gigit jari, pandanganku gelap membawa lara. Ku mengeluh menyesal diri, mengenang peristiwa. Ratap tangis tak berdaya, siang hari. Ku rasa diriku dalam pelukanmu, pertumbuhan mesra. Cik Arun, apa khabar? Kenapa tak menari? Tengok kawan Cik Arun tu. Cik Arun, kenapa Cik Arun tipu saya lagi? Tipu? Tipu apa je nama? Cik Arun spring lagi. Buat apalah Cik Arun main-mainkan saya? Kalau Cik Arun tak sukakan saya, bayar duit saya. Sebenarnya bukan saya tak suka pada Cik Norma. Saya suka. Kalau suka, marilah kita kahwin. Kahwin? Kahwin tu ada berat sedikit, Cik Norma. Bukan saya tak nak kahwin, janda. Tapi maklumlah, berapa kali saya kasih tahu sama Cik Norma, saya ni masih belum cukup umur lagi. Laki-laki Cik Harun menghinakan saya. Laki-laki menghina saya. Bayar duit saya. Kalau tidak, saya adukan pada polis. Yang Cik Harun bagi cek palsu pada saya. Mau jaga pelan-pelan sikit. Mana ceknya? Mana? Baiklah Cik Norma. Sekarang saya nak bayar hutang Cik Norma dengan cash. Nah,
ambil RM500. Dan saya nak bagi amaran, mulai hari ini Cik Normah jangan ganggu saya lagi. Jika Cik Normah ganggu, saya pula nanti adukan kepada polis. Anda sudah. Sudahlah, mari kita pergi ke naik kelab lain. Naik kelab lain lebih bagus daripada naik kelab ini. Bye-bye, Norma. Ni pun satu degil juga. Sudah beberapa kali saya cakap pada Cik Norma, lupakan Harun, jangan cintakan Harun. Tapi Cik Norma tak percaya. Cik Harun tu playboy, takkan dia cinta betul-betul. Tak apalah Kak Manager. Tak apa. Hari ini hari dia. Bila hari saya pula sampai, saya akan kecewakan dia bagaimana dia kecewakan saya hari ini. Kau ni degil tak habis-habis lah, Norma. Good night, bos. Eda? 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 Belum tidur lagi? Belum. Kemana abang pergi? Ha? Abang kata pergi sekejap aja. Alah, bos tu ajak abang pergi ke masjid dengar orang bersyarah. Abang pergi masjid pakai kot? Kenapa? Abang kau ingat pergi kot tak boleh pakai masjid? Ni apa? Pergi masjid tak boleh pakai kot. Bukan kot yang nak sembahyang, Eda. Hati yang ikhlas tetap menghadap Tuhan. Tahu? Dah. Ni simpan baju ni. Dah. Abang mesti cakap dengan Eda betul-betul mana abang pergi tadi? Sumpah. Abang pergi masjid. Kalau Abang tak pergi masjid. Ini apa ni? Ini apa dekat baju abang yang melekat ni apa? Lipstick. Alamak, pecah tembelang ni. Cakap abang jadi saya tak bohong dengan Eda. Abang pergi joli. Abang pergi jual dengan perempuan ni. Abang nak saya Eda nanti. Abang nak lupa janji kan? Abang tak tanya Eda lagi. Tapi Eda kat rumah ni. Tolong aku, Eda. Aku tolong, Eda. Aku tak buat lagi. Tidak. Polis. Tolong aku. Bini aku mengamuk. Selamat pagi, bos. Selamat. Kenapa dari kau tu, Dah bedal, bos. Ada apa? Tak siapa ke ataupun betina mana ke dan pergi taruhkan lipstick kat baju saya. Saya balik rumah, Eda mengamuk. Habis pekakar rumah, berdesu perginya. Siapa anda boleh bersih tu? Jangan-jangan si Noria, bos. Pulang kau. Noria lah, Biba lah, Jizah lah. Kau nak menari tak mau jaga. Ni kau datang nak buat apa? Nak minta cuti, bos. Cuti? Ya. Saya nak pergi hospital, nak ambil injection, takut kena blood poison. Blood? Kau ni gila ke? Bukan dia pura dengan besi. Tumbuk dia kau. Sudah pergi ke rumah. Cuti kau ni nak monting dengan saja. Mana? Gila perempuan sangat. Kiah lah. Nuriah lah. Halo, Mr. Saleh. Aduh. Saya panggil saja kau sudah jatuh. Mana tak nak jatuh, lu pekik macam kau. Halo, Mr. Talib. Pelan-pelan panggil lah. Sorry, Mr. Saleh. Saya lain kali pelan-pelan panggil. Halo, Mr. Saleh. Lu mau cari bos kah? Amak. Apa macam panggil?
Halo, Mr. Jalil. Itu. Nanti saya perlu panggil. Bos, Cik Siti datang, bos. Cik Siti? Ya, bos. Cik Siti mana pula? Itu yang bawa payung tu. Oh ya, Cik Siti Linggam ya? Ya, bos. Panggil dia naik atas ke? Banyak aku takut ke? Wah, action lah, bos ni. Mentang-mentang dah masuk 5,000 timing. Panggil dia naik dah. Baiklah, bos. Ayah, Ya. bos panggil naik atas. Saya atas pergi. Ya. Amak. Apa yang kau bisik-bisik tu, ha? Kau ingat apa? Bos kita ada hutang ceti ke? Saya tak cakap apa-apa, Cik Saleh. Dia orang yang cakap. Bahlul. Bukan bos hutang ceti, kau tahu? Si ceti tu hutang dengan bos kita. Sudah, duduk. Buat kerja masing-masing. Cucu campuran, ribu-ribu bintang langit, mari ribu. Hati saya senang, ini hari buka bandar rindu. Ya? Ya, Sudah selesai semua? saya ini hari hati banyak senang. Hutan semua sudah selesai. Ribu-ribu bintang mari, hati banyak cuka boci sudah kacik. Saya wabah mari. Kau tengok? Bukan dia datang bayar hutang aja. Dia belajar nyanyi tu. Dia nak masuk bintang radio tahun depan. Kau orang pun kalau ada hati nak masuk peraduan menyanyi, pergilah belajar macam ceti tu. Saleh! Ya, bos. Naik atas kejap. Ada apa, bos? Saleh, sekarang barulah senang hati aku. Cik Siti pun dah selesai, Cik Normah pun dah selesai. Sekarang kau siapkan kereta, kita nak pergi melawat ladang, okey? Okey, bos. Anak siapa ni, Makcik? Ini anak saya, bos. Dia sakit. Perut sakit kenapa tak bawa dia pergi hospital? Saya ni gaji hari, bos. Kalau bawa dia pergi hospital, gaji saya kena potong, bos. Andor? Ya, bos. Andor. Hari ni makcik ni pergi hospital, jangan potong gaji dia ya. Baik, bos. Nah, ambil RM10 untuk ubat ya. Terima kasih, bos. Pakcik? Apa cik? Bos, Pakcik ni dah uzur, dah tua. Tak berat ke kerja macam-macam ni, Pakcik? kena cari makan, bos. Pakcik ni berapa lama dah kerja di ladang ni? 40 tahun, bos. 40 tahun? Benar, Itu bos. Semenjak bapak saya menjadi pengurus di sini. Benar, bos. Mandor? Ya, bos. Mandor? Mulai hari ni, gantikan kerja Pakcik. Beri dia kerja yang lebih ringan lagi. Baik, bos. Pakcik dalam 40 tahun tu, berapa hari, berapa kali Pakcik pernah dapat cuti? Belum pernah satu hari cuti, bos. Mandor? Ya, bos. Sebelum Pakcik ni dapat kerja baru,
bagi dia cuti 1 minggu gaji jalan. Baik bos. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Alhamdulillah syukur. Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur bos. Selamatlah bos. Murah rezeki bos. Selamat pagi, bos. Pak Karim, ada hal apa? Malam esok, saya nak jemput bos datang makan kenduri di rumah saya. Anak saya nak berkatan, bos. Pukul berapa Pak Karim? Pukul 8, bos. Duit cukup tak? Tak cukup, bos. Diorang RM50, bos. Baiklah Pak Karim, dia datang ofis ambil duit ya. Bos. Terima kasih, bos. Bos, terima kasih. Allah Ta'ala sajalah yang panjangkan umur bos. Amin. Sudah, bos. Masuk, bos. Sudah, bos. Ini isteri saya, bos. Kabar baik. Ini anak Pak Karim ni namanya siapa? Namanya Sazali, yang dipanggil selalu Sally Boy. Oh, Jali Boy ya. Jali Boy, ini ada hadiah bos kasih untuk Jali Boy. Terima kasih, bos. Bagus. Sila, bos. Sila. Apa khabar Eda? Kabar baik, bos. Tak pernah gaduh-gaduh lagi. Tidak lagi, bos. Gaduh juga bos. Bos habis ni. Tak baik dah, jangan suka gaduh-gaduh. Ya. Laki bini mesti berbaik-baik. Ya? Bos, majlis ni tak berseri tau kalau bos tak nyanyi. Kau jangan merapi ya tadi. Betul, bos. Abah Saleh pun selalu cerita. Katanya bos pandai menyanyi. Dan suara bos pun sedap bila menyanyi. Nyanyilah satu, bos. Ya, bos. Betul, bos. Kalau bos penyanyi, kami para pekerja-pekerja semuanya sangat bergembira dan bahagia, bos. Pak Karim jangan susah. Saya tahu apa yang saya nak buat. Lagu apa bos nyanyi? Jangan dalam malu. Nyanyi lah bos. Nanti tukar lagu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, pada hari ini kita semua pekerja-pekerja ladang berasa sangat-sangat gembira oleh sebab bos kita ni akan menyanyikan satu lagu keroncong. Lagu yang diberi nama, lagu apa bos? Nyanyilah satu, bos. Baiklah. Lagu Keroncong Kuala Lumpur. Lagunya yang diberi nama Keroncong Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih semua. Silakan tukar muzik.
Jangan khawatir, Datuk. Penyakit beransur sembuh. Kalau begitu saya boleh pergi holiday. Itu lagi bagus, Datuk. Selamat tinggal. Thank you, Doktor. Halimah, saya akan pergi holiday. Saya akan bawa awak bersama. Boleh? Boleh, Datuk. Bagus. Mr. Secretary, tolong masuk sekejap. Kemana kita nak pergi, Datuk? Kita pergi ke Kuala Lumpur. Datuk, Mr. Secretary, telefon Harun katakan bapa besok datang dengan kapal terbang yang pertama. Halo, Bapak. Halo, Mak. Sorry lah, Pak. Bapak lama tunggu, Pak. Dah setengah jam kau kasih. Sorry ya. Bangun tidur terlambat, Pak. Naik, ada bang. Silakan. Pak, betul ke Bapak sakit? Pak? Aku sedang sakit ni. Sakit tapi duduk di belakang. Sini bagus. Nanti berlompat nanti. Bapak pindah ke depan. Kau ni macam-macam aja. Janganlah ya. Jalan kali. Terima kasih. Silakan ke atas, Bapak. Selamat datang, Datuk. Ainun. Ya, Tok. Kau pindah sini lagi ya? Ya, Tok. Pak, inilah bilik Bapak. Boleh saya tolong tunjukkan? Aku tahu. Kan aku tinggal dulu di sini. Desain rumahnya pun aku yang buat. Cakap macam tu marah. Bukan marah, gurau. Tak boleh? Boleh. Encik, mari saya tunjuk bilik. Kenapa, Cik? Ini semua gambar siapa? Oh, ini gambar semua bersejarah. Nanti saya kenalkan satu persatu. Yang itu yang ini moyang saya. Mahfiz. Yang itu yang ini datuk saya. Mahfiz. Yang ini datuk dalam bapa. Mahfiz. Yang itu pula ini anaknya yang kecil sekali. Saya Harun Mahfiz. Kenapa yang itu semua ada fast face pose, yang ini tak ada? Agaknya ada kehabisan huruf. Bagus pula, Satu kurus, satu gemuk. Ya. Satu kurus, satu gemuk. Ya. Keturunan kita memang begitu, Cik. Satu kurus, satu gemuk, satu kurus, satu gemuk. Kalau tak percaya, tengok anak saya. Anak saya nanti kurus. Sudahlah kurus. Handsome-nya pun kurang. Tunggu sampai cucu saya. Cucu saya nanti handsome macam saya. Silakan. Masuk. Inilah bilik Cik Halimah. Cantik namanya. Cantik bilik ini, ya? Ya, macam tuan dia juga.
Cik Halimah, kalau Cik Halimah tak apa-apa, tak payah pergi. Di sini kita gunakan telefon. Begini. Kalau sekiranya Cik Halimah dial nombor 1, tu panggil orang gaji. Kalau nombor 2, panggil bapak saya. Kalau nombor 3, panggil saya. Tapi saya rasa kalau Cik Halimah tak apa-apalah, maklumlah apa-apa, dial saya nombor 3, panggil saya. Kalau tengah-tengah malam Cik tak apa-apa, pukul 3 pagi pun saya datang dia. Harun. Ya, Pak. Kau buat apa ni? Bagi kursus, Pak. Kursus? Kursus? Sampai ke katil? Kursus rumah tangga. Apa ada jadual malam ni? Malam ni tak ada apa-apa, Pak. Hanya makan kecil saja, Pak. Siapa-siapa orang kau jemput? Kita dan Cik Saleh. Okey. Saleh? Saleh, Pak. Saleh. Saleh mana? Saleh driver. Driver pun jemput? Ya, Pak. Sosial. Duduk. Ambil wanginya. Abang ni nak ke mana pula? Pakai minyak wangi, nak pakai baju kot ni semua. Abang nak pergi dinner rumah bos menyambut Datuk Mahfi datang. Abang pergi dinner ke abang nak pergi naik kelab? Sumpah abang nak pergi dinner, abang tak pergi klien. Baiklah, kalau abang pulang nanti, ada bekal lipstick lagi dekat sini, teruk abang dah kerjakan. Buatlah apa kau nak buat Bekal lipstick yang dulu ada sengaja dah tak cuci. Dah simpan saja. Buat apa? Buat buktinya nanti. Dahsyatlah Eda ni cemburu sangatlah dekat abang. Lawa tak abang? Lawa. Abang pergi ya? Yelah. Senyum sikit. Tinggal ya tak? Ya, baik. Tata. Tata. Amin. Belum habis lagi kau nak alih salam aja ya. Sorry, Pak. Harun. Ya, Pak. Aku dah dekat 24 jam dalam rumah ni. Tapi aku tak tahu lagi yang mana satu isteri kau. Isteri saya balik kampung, Pak. Maklumlah, dia tu sedang mengandung 2 bulan. Kahwin baru 2 minggu dah mengandung 2 bulan. Kahwin dah 3 bulan, Pak. Cuma saya sembunyikan dekat bapak aja. Betul ni, Harun? Betul, Pak. Kalau bapak tak percaya, tanya. Ini pun abang ipar kan? Betul, Saleh? Betul tu. Lawa bini dia. Harun. 3 bulan dah kahwin, baru 2 minggu yang sudah ni kau bagi tahu aku ya. Saya mau juga beritahu ke bapak. Bapak tu kahwin, diam-diam saja. Invitation card pun tak ada. Kau kahwin dengan siapa? Cik Halimah tu? Halimah ni bukan isteri aku. Dia jururawat yang menjaga aku. Oh, itu pasal lah tidur lain-lain bilik. Saya pun hairan siang tadi, Pak. Jangan marah ya, Pak. Aku cadang lah, Harun. Malam minggu yang akan datang ni nak buat parti besar-besaran di rumah ni. Bagus, Pak. Orang-orang estetik siapa yang patut kau jemput lah. Bagus. Cuma aku mau satu apa ni, pancaragam yang baik sekali lah. Ada. Dan naik club yang masyhur. Ada, Pak. Itu penyanyi yang termasyhur tu, Florence de Souza. Bukan dia. Aku tak mau dia. Kalau boleh kau carikan orang yang bernama Norma. Kenapa? Mana bapak kenal Norma tu, Pak? Ada kan dalam surat khabar nama dia? Tak aku tak kenal. Bukan aku bodoh sangat. Parti itu untuk apa, Pak? Parti ni sengaja aku buat kerana aku nak menyambut anak menantu aku. Baiklah, Pak. InsyaAllah.
Saleh? Oh, Saleh. Ibu duduk, bos. Oh, kalau pasal bos, bila-bila kami boleh tolong. Bagus. Begini deh. Ya. Aku datang ni nak meminjam. Pinjam? Hai, senang bos. Edah punya barang banyak lagi kat dalam. Kita boleh hantar. Persusah. Bukan pinjam duit. Aku nak pinjam bini kau. Bini? Bos, Kenapa? tak pernah dibuat orang dalam dunia, bos. Aku pinjam olok-olok sajalah, Saleh. Nanti bila bapak aku dah balik jual baru nanti, kau ambillah balik bini kau. Hai, tentang pinjam bini ni ada berbahaya lah, bos. Apa yang nak berbahaya? Kau dengan aku sahabat karib kan? Apa yang bahaya? Betul lah, bos. Yang meminjam tak adalah apa-apa. Yang kasih pinjam ni teruk, bos. Tenang kau ni. Spoil program. Begini. Ya, aku pinjam isteri kau Edah. Ya. Waktu siang saja. Ha. Waktu malam sudah bapak aku tidur, aku kasih balik. Okey? Kena tanya yang punya diri juga lah, bos. Tanya. Dah, macam mana ni dah? Dah mengikut saja apa kata abang. Ha. Kalau abang bagi pinjam olok-olok pun boleh. Ha. Kalau abang bagi pinjam terus pun boleh. Terus? Ya, kenapa bang? Dah, bertebiat kau ni nak mampus apa? Jalil, dia olok-olok ajalah, dia main-main tu. Okey, sekarang dia dah mau kau, boleh tak? Boleh tu boleh lah, bos. Tapi pinjam olok-olok tau, bos. Olok-olok, guarantee olok-olok. Janji ni. Janji. Dah, jagalah sikit diri kau, Eda. Ingatkanlah sikit dekat abang ni, ya. Tetapkan iman kau tu, Eda. Bos ni handsome kau tau, berderau darah aku. Boleh tak ni? Boleh lah, bos. Bagus. Mari dah, mari. Ay, boleh ke dah sambung? Jangan sudah hati Ali ya. Ya Allah, panjangkanlah jodoh hamba-Mu. Turunkan sikit. Ini sana dah pasang. Yang lain ni pecah 4 bagi ke sana tau. Ikut sana tau. Ni meja-meja nanti pindah juga sana tau. Malam ni nak cepat siap tau. Nanti tergogo malam ni. Ni bintang. Ni nak pasang kat mana Halimah? Kat sini boleh tak tu? Boleh tapi kurang tinggi sikit abang. Lepaskan nanti orang tu boleh kerja. Ya. Muziknya nak taruh di mana tu? Musiknya. Sana. Tak kalau kita letak sebelah ujung mana boleh tak? Saya fikir pun begitu juga. Bagus kan? Orang atas boleh dengar, orang dalam boleh dengar, orang luar pun boleh dengar. Bagus kat sana lah. Bos, dah balik? Salih, segala-galanya sudah selesai. Apa yang selesai, bos? Coba kau tengok. Dah saya kan ni? Ya, siapa lagi? Apa dah jadi ni? Lawannya. Bos, tak jadilah, bos. Tak jadi. Kau gila ke Salih? Kau janji kau nak kasih pinjam, kau tak mau kasih pula. Apa kau ni? Dulu tak lawa, bos. Sekarang dah lawa. Saya sendiri pun tak boleh tahan. Bos, cari perempuan lain lah, bos. Perempuan lain kau gila ke? Mana ada time nak cari perempuan lain? Sekali aku cekik kau buku tu. Abang pun satu. Suka muka janji pula. Iyalah, sekali aku ambil terus buku tu. Jangan, bos. Tolong sikit. Jangan ambil terus, bos. Tolong sikit. Eda, ingat tau. Ni pinjam olok-olok tau. Dah ingatlah bang. Okey, ha? Okey, ha? Okey. Baik. Jangan lupa malam ini pukul 8 malam. Okey? Baik bos. Baik, bos. Datuk Mafiz, saya memperkenalkan, inilah Cik Norma Aziz, penyanyi night club yang terkenal. Selamat berkenalan Cik Norma. Terima kasih Datuk Hafiz. Kenalkan, ini juru rawat saya, Cik Halimah. Khabar Cik Halimah? Khabar baik Cik Norma. Datuk, katanya majlis malam ni menyambut anak dengan menantu Datuk. Betul. Tapi kenapa dia orang tu tak ada di sini? Oh begini, yang sebenarnya isteri Harun ni sedang balik kampung kerana
kena mengandung 2 bulan. Jadi Harun ni pergi menjemput dia lah. Sebab itulah mereka lambat. Oh, begitu. Duduk. Maaf, silakan. Bapak, inilah Edah, istri saya yang tercinta. Oh, ini ya. Apa khabar dah? Khabar baik, Pak. Ni bapak kenalkan. Right, ini Cik Norma, penyanyi yang terkenal. Apa khabar Cik Norma? Khabar baik. Ini jururawat bapak, Halimah namanya. Apa khabar Cik Halimah? Baik. Duduk nak? Duduk. Duduk. Harun? Ya, Pak. Ni bapak pula nak kenalkan kau. Ni Cik Norma, penyanyi yang terkenal. Oh, ini Cik Norma. Inilah dia. Apa khabar, Cik Norma? Khabar baik. Cik Arun, Ini saya. pernahkah kita jumpa dulu? Dulu? Dulu, ya? Tak pernah pula, Cik Norma. Oh iya, tak pernah ya? Tak pernah. Cuma rupa Cik Arun ni akan rupa kawan saya. Pelanduk dua serupa. Ya. Dia Datuk, memang pelanduk dua serupa. Selalu begitu. Duduk. Duduk je. Duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, sekarang sampailah masanya Cik Norma akan menghiburkan kita. Cik Norma akan menyampaikan sebuah lagu yang diberi nama Ada Ubi, Ada Batas. Cik Norma. Ku kejar bayangan, akhirnya hampa. Ku renung rembulan, tiada cahaya. Ku tidur tak lena, mimpi datang menggoda. Apakah dosaku kekandang? Airku minum tak hilang dahaga, hatiku kesal tiada terhingga. Kau siksa batinku hingga ku merana. Apakah dosaku kekandang? Ada ukti, ada batas, ada hari boleh ku balas. Apa yang nak ku kesalkan sudah nasib badai. Ada bumi, ada batas, ada hari boleh ku balas. Apa yang nak ku kesalkan sudah nasib badai. Ku tanam budi tiada tumbuh, ku tabur benih tiada berbunga. Hati gelisah bertambah rusuh. Apakah dosaku kekandang? Jikalau ku tahu jadi begini, tiada maknanya hidup di dunia yang luas tidak berarti. Apakah dosaku kekandang? Ada bukti, ada batas, ada hari boleh ku balas. Apa yang nak ku kesalkan sudah nasib badai. Ada bukti, ada batas, ada hari boleh ku balas. Apa yang nak ku kesalkan sudah nasib badai.
Eda nampak abang ngejek mata dengan perempuan tu. Kalau sekali lagi Eda nampak abang ngejek mata, Eda pekik dekat sini. Eda buat pasal nanti, bang. Kau dahsyat lah, Eda. Kau ni cemburu sangat. Macam mana Eda tak cemburu abang ngejek mata dengan perempuan tu pula? Bukan abang kenyit mata. Mata abang masuk sampah kan? Ingat bang, kalau sekali lagi abang ngejek mata dengan perempuan tu, nanti Eda bukakan rasa ni pada Datuk Mahfiz. Alah, jangan Eda. Itu jangan. Abang sayang kau, Eda. Apa Eda suruh abang buat? Ya, boleh gaduh lah. Tak ada, bos. Cakap. Saleh, kau nampak Halimah tak? Ya, bos? Halimah? Ada kat luar. Luar kan ada? Ya. Kat luar, bos. Gaduh lah. Tak ada. Cik Halimah, kenapa Cik Halimah duduk di luar seorang-seorang? Di dalam kan bagus, boleh menari, boleh bersukaria. Di dalam tu panas lah, Cik Arun. Panas ha? Ya tak payah juga banyak orang ya. Cik Halimah, kalau sekiranya saya tanya tu perkara, Cik Halimah marah tak? Tidak. Nak tanya apa, Cik Arun? Selama ni Cik Halimah tu ada ngeng. Apa dia tu? Boyfriend. Itu rahsia saya. Takkan saya nak beritahu pada Cik Arun pula? Adalah, saya tu cuma tanya saja kalau kosong. Kalau betul-betul kosong, bolehlah saya cuba hantar application. Orang lelaki semuanya sama. Kalau dah jumpa perempuan, ada bini pun kata tak ada bini. Cik Halimah, Cik Ida tu bukan isteri saya. Alah, jangan merepek lah, Cik Arun. Sumpah dia tu bukan isteri saya, sumpah. Saya tak percaya. Perhatian. Para hadirin sekalian, atas permintaan Datuk Mahfiz Tuan Yang punya ladang ini, kami akan menghiburkan tuan-tuan dengan lagu A Go Go. Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abang sudah sayang, adik Allah jual mahal. Terbanglah burung terbang, terbang tinggi-tinggi. Abang sudah sayang, adik jauhkan diri. Abang nak jadi kucing kerincing miau-miau. Otak abang pun dah miring, hatiku dilanggar penyakit angau. Terbanglah burung terbang, terbang ke pangkuanku. Adik dengan abang bentuk Allah hidup baru. Abang nak jadi kucing kerincing miau-miau. Otak abang pun dah miring, hatiku dilanggar penyakit angau. Terbanglah burung terbang, terbang ke pangkuanku. Adik dengan abang bentuk Allah hidup baru. Dah gila ya? Orang menari dalam rumah, kau menari luar rumah ya? Halimah, masuk. Kau jangan layan si lahabau tu. Gunai bapak, rusak program aku.
Apa ni tak sporting lah, Pak? Kau tu tak sporting. Orang menari kat dalam, kau menari kat luar dua-dua ya. Saya nak cakap lari mas sikit pun tak boleh ke? Boleh, bukannya tak boleh. Tapi kau carilah tempat yang sembunyi sikit. Ni depan-depan isteri kau jumpa macam mana? Itu sosial, bukan nak marah. Sosial. Mak kau dulu pun kata begitu sosial. Belum jumpa. Bila dah jumpa, 6 bulan aku makan nasi kedai. Padan kamu kau, Pak. Itulah. Cik Norma, manager Cik Norma tadi mana perginya? Oh, dia pulang lekas, Tok. Katanya ada urusan mustahak. Sian, dia sama-sama sini kita ya. Tok, sekarang dah pukul 2 pagi. Orang-orang pun dah pulang. Saya nak minta diri untuk berehat dulu. Boleh. Apa salahnya? Silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya. Selamat malam ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Harun. Kau nak ke mana tu? Nak hantarkan Cik Halimah masuk tidur, Pak. Dia yang kau sibukkan ya. Bini kau tinggal di sini. Oh, sorry, Pak. Tersalah bini, Pak. Silakan istriku yang tercinta. Silakan, Dik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Saleh, kau nak ke mana pula? Nak hantarkan bos naik atas dia tu. Dia orang tu lelaki bini lah. Dia tahu di mana bilik dia. Apa yang kau sibuk? Kau tak balik ke? Tak ada tu, takut tengah jalan ada Pontianak tu. Kalau kau takut, kau boleh tidur sini. Tapi di bawah. Baik tu. Jadi pula. Cik Norma. Ya? Kalau Cik Norma nak duduk sini sampai pagi pun boleh. Tapi bila Cik Norma teringat nak balik, beritahu dengan saya boleh tolong aturkan. Ya, bos. Kau nak ke mana? Bos panggil saya, Datuk. Aku tak dengar pun. Saya dengar, Datuk. Kenapa kau masuk di sini? Nanti bapak aku tengok jahanam kita. Abang kau tak percaya dekat aku kah? Bukan saya tak percaya dekat bos. Saya tak percaya kat diri saya sendiri, bos. Takkanlah aku nak buat apa-apa dekat bini kau, Bahlul. Lampu kalau padam, bos, macam-macam boleh jadi, bos. Datuk. Tak sangka. Sila duduk, Cik Norma. Ya. Saleh. Ya, Tok. Apa kau buat sibuk di situ? Tak ada apa. Kau tolong hantarkan Cik Norma balik. Jahanam aku. Jahanam? Apa yang jahanam? Jeep jahanam tu. Jeep jahanam. Nampaknya Cik Norma kena tidur sini lah. Nampaknya begitulah, Tok. Kemana kau nak pergi lagi? Kan orang lelaki bini tidur dalam tu. Tak ada, Tok. Adik saya ni semenjak dia mengandung 2 bulan ni, tengah-tengah malam dia naik angin kus-kus tu. Angin kus-kus kah? Angin apa kah? Dia ada lagi. Harun boleh urut kan? Apa kira begini? Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah iman kepada mereka-mereka yang berkenaan. Selamat malam, Tok. Selamat. Punya Bang Ipal. Adik dah kahwin, dah mengandung 2 bulan pun tak percaya. No brain. Cik Norma. Ya. Di rumah ni, Cik Norma nak tidur di mana pun boleh. Di bilik saya pun boleh. Di bilik saya pun boleh. Datuk. Saya memang suka tidur di bilik Datuk. Bagus. Tapi, yelah apa pula kata anak Datuk kan? Dia tak kata apa. Dia tu anak bapa. Dia sosial dan very understanding. Oh, begitu. Baguslah kalau begitu. Tapi saya fikir tu, malam ni
Tak apalah, biar saya tidur di bilik Halimah. Pun boleh. Boleh. Halimah? Halimah? Ya, Tok. Malam ni tolong tumpangkan Cik Norma tidur di bilik Halimah ya. Satu malam aja. Boleh, Tok. Silakan, Cik Norma. Ya. Ya. Selamat malam, Tok. Selamat malam. Kalau ada apa-apa jangan segan-segan. Panggil Datuk ya. Good night, Father. Melepas, Father. Apa tu? Api, Tok. Api. Api, Tok. Api. Sekali. Jangan naik lagi. Api turun. Baik. Ron. Bos dah tidur. Abang Harun dah tidur, Datuk. Dah tidur, Bapak. Hai. Baru masuk dah tidur. Kau buat apa ni? Buang abu, Tok. Badan aku ada abu ya? Sian ni Non, Tok. Besok dia banyak kerja. Itu biarkan kerja. Kau kerja driver, kau buat hal driver. Pergi dulu. Cepatlah. Apa asal budak ni saya naik turun saja? Jangan-jangan dia dah sok dengan bini si Harun ni. Tapi tu adik dia. Tak boleh jadi. Mustahil. Mustahil. Sudahlah, tidur. Buka baju tu, tidur. Ganti baju tu, tidur. Tak maulah. Kenapa? Kau takut dah? Kau takut dekat aku ya? Tidak, seram. Seram? Apa yang kau nak seramkan? Takkan aku nak buat apa-apa dekat kau? Bos, saya ni susah hatilah, Bos. Sebab saya ni murah hati.
Eda? Eda? Ada apa, Pak? Tolong bagi Bapak Majlis. Mancisnya, Pak. Ini mancisnya, Bapak. Terima kasih. Arun mana? Abang Arun dah pengsan, Bapak. Tak sedar diri lagi. Tapi tak sedar diri? Iya. Sampai begitu sekali. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Cucu you dah teruk, Pak. Sudahlah, Eda. Kalau kau tak nak, biar aku tidur di luar. Kenapa, Cik Arun? Terperanjat saya ada di sini? Eda, bukan terperanjat. Putus harapan. Kenapa Cik Norma tak balik? Apa buat di sini? Tidak. Saja saya tak mau balik. Saya nak tengok temasya malam ni. Masya. Ya, Cik Arun. Ya. Lebih baik Cik Arun balik bilik Cik Arun. Isteri Cik Arun tu kan mengandung 2 bulan. Nanti tersampuk pula. Pergilah balik bilik Cik Arun. Pergilah. Rusak program aku. Dengan senyap-senyap kau orang berangkat ke dalam? Saya rasa lebih selamat saya duduk sini daripada bos. Dia ni lemah semangat, bos. Sebab Cik Arun cintakan Cik Alimah. Hai, apalah gunanya cintakan Cik Arun tu, Cik Norma? Dia kan dah ada yang punya. Cik Alimah jangan tak tahu. Ida tu bukan isterinya. Ida tu Siti Saleh. Isteri si Saleh? Yang sebenarnya Cik Arun ni ditipu duit Datuk. Sekarang ni dah kalang kabut tak tentu arah. Oh, begitu. Iya. Eda, apa bos buat dengan kau? Tak ada apa-apa, dia pegang-pegang saja. Pegang? Alamak, kat mana dia pegang? Dia pegang kat tangan saja. Kenapa? Kat tempat lain tak ada? Hei, abang ni merapik ajalah. Tidaklah, aku tu tanya aja dah. Siapalah tak sayang bini, oi.
Nak ke mana Cik Norma? Nak ke bilik air sekejap. Kenapa Cik Arun tak tidur di bilik dengan si Cik Arun? Tak boleh tahan dalam bilik. Panaslah Cik Norma, panas. Oh, panas ya? Ya. Panas. Cik Arun fikir saya tak tahu ya? Tak apa. Kalau Cik Arun tak kasih duit dengan saya pergi bukalah sini dengan Datuk. Tahulah. Apa Cik Norma fikir saya dah takut dekat Datuk ya? Pergi kasih tahu. Oh, pergi kasih tahu. Pergi kasih tahu. Baik kalau dah terpaksa. Apa ni? Jangan risau bapak saya. Mari kita berdamai. Lepaskan saja, aku lepaskan. Kau tidak sepakit kan? Pergi nanti malu. Janganlah pergi. Bapak saya tahu malu. Mak dia Intan. Bayu. Jangan. Tanda. Baik. Berapa kamu nak? 1,000. 1,000? Fikir. Kau fikir 1,000 sikit lah. Kamu kasih. Oh, tak mau kasih ya? Baik. Dadah. Tu. 1,000 lah. Oh, semangat. Aku fikir Datuk tadi. Duit lagi, bos. Apa lagi kalau tidak duit? Kau bukan tak tahu. Cik Norma tu, dia tu mata duitan. Tak baik Cik Norma tu ya bang. Kesian bos kita. Kesian tak apa. Asal jangan murah hati sudah, Aida. Betul bang ni lah. Bos tu ada tu. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bawa saya berjumpa dengan Cik Halimah dulu. Boleh. Silakan. Cash call pada. Alamak. Ai? Guru dah tidur? Siapa dalam? Saya di dalam, Pak. Tengah melepas. Kau, Arun? Tadi bapak tengok kau ada di bilik sana. Macam mana kau ada di sini? Bapak ni memang ada sajalah, Pak. Saya ada dekat sini, Bapak bilang ada kat sana pula. Jangan-jangan Bapak ni rabun tak? Rabun? Mana boleh? Mustahil. Nanti aku tengok lagi sekali. Kenapa gelap? Datuk tengah mengendap.
Tersumbat pula lubang ni. Barulah terang sikit. Kita teropong dia, dia teropong kita balik. Cik Halimah, kali ini Halimah mesti kena tolong pada saya. Tidak, kalau jahanam saya mati hancur lebur mukhlisin. Baiklah. Pertolongan apa yang Cik Arun nak? Kahwin dengan saya, Cik Halimah. Kahwin? Ya, Kak Balik Win kahwin. Cik Arun, saya mempunyai emak dan bapa. Jikalau Cik Arun sukakan saya, masuklah meminang. Meminang? Baiklah Cik Halimah, besok kita minta cuti dan saya akan hantar Cik Halimah ke mana saja Cik Halimah pergi. Okey? Promise? Promise. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Duk. Silakan, Pak. Terima kasih. Datuk, saya fikir dah terlanjur saya berada di sini. Saya nak minta cuti barang seminggu nak balik kampung, Datuk. Sebab nak berjumpa mak dan bapa. Kampung Halimah di mana? Di Kelang. Kelang dekat saja, Cik Halimah. Pak, saya pun boleh hantar Cik Halimah balik. Jangan menjampur. Bukan kau yang ditanya. Baik, Pak. Baiklah. Saya boleh bagi awak cuti. Saleh? Ya, Tok. Siapkan jeep. Hantarkan Cik Halimah ya. Tak boleh Datuk. Sebab abang saya ni nak bawa saya berjumpa dengan doktor. Benar, Pak. Semalam pun Edah dah komplain. Pasal dia banyak menari, Pak. Agaknya anak yang dalam perut Edah tu dah terpusing agaknya, Pak. Betul. Betul macam cakap Cik Arun tu. Biarlah Cik Arun hantarkan Cik Halimah ni. Cik Edah ni pun sosial orangnya. Dia takkan cemburu kan? Betul. Baiklah Halimah. Saya benarkan awak cuti seminggu. Harun? Ya, Pak. Kau hantar si Halimah ya ke Kelang rumah bapak dia. Baik, Pak. Hantar betul-betul. Jangan melarat mana-mana pula. Sumpah, Pak, buah. Makanlah. Apa diam aja?
mana tak balik? Cik, sini akan naik, Cik. Apa Cik? Bapaknya ajaklah naik. Oh, ya tak iya pula. Naik, Cik, naik. Tak payah, tak usah buka kat sini. Tak payah. Ada buat ni, Cik. Bapak, Mak, inilah Cik Harun, anak Datuk Mafiz. Oh, anak Datuk Mafiz. Kalau gitu tahulah Bapak. Kalau itu anak Datuk Mafiz. Oh, anak Tuan Ladang tu. Tahulah. Anak Tuan Ladang yang besar dan begitu masmur. Tok ada di sini? Halo, bos. Pakcik, macam mana Pakcik boleh ada di sini? Pakcik punya rumah ni. Ini anak pakcik, yang ini menantu pakcik, yang ini cucu pakcik. Oh, gitu. Ada hajat apa bos datang rumah pakcik? Tentu ada hajat apa-apa. Ya, memang ada hajat besar Pakcik. Tapi saya datang ni nak minta persetujuan daripada Pakcik dan Makcik dan Pakcik juga. Dan sebenarnya Halimah, tolong masuk ke dalam juga. Sebenarnya saya ni dah tertarik hati dengan Halimah. Jadi kalau boleh, saya ni nak minta lah Halimah jadi isteri saya yang sah. Itu pun kalau Pakcik dan Makcik setuju. Bos jangan susah. Kalau pasal bos, bila-bila pakcik boleh recommend. Ini malam kah ataupun besok malam pun boleh kahwin. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Kalau jodoh tak kemana, ke kanda idaman dinda. Biar gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Biar gelap alam maya, ku cari kanda baru jumpa. Mengapa merindu sayu adinda, ku tunggu-tunggu. Mengapa merindu sayu ke kanda, ku tunggu-tunggu. Walau aral datang menghalang, dinda rindu tetap ku sayang. Walau aral datang menghalang, kanda rindu tetap ku sayang. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Kalau jodoh tak kemana, berkanda idaman dinda. Biar gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Biar gelap alam maya, ku cari kanda baru jumpa.
bagai pinang dengan tampuknya tanda jari dinda cincinnya. Kalau jodoh tak kemana ke kanda idaman binda. Kalau jodoh tak kemana adinda idaman kanda. Biar gelap alam maya ku cari kanda baru jumpa. Biar gelap alam maya ku cari dinda baru jumpa. Bos, kami anak beranak semua sudah sepakat. Besok malam bos boleh kahwin sama Alimah. Terima kasih. Pagi, Dok. Pagi, Dok. Pagi, Dok. Pagi. Mr. Sekretari. Selamat pagi, Datuk. Pagi. Macam buku kira-kira ni, semua betul? Datuk, banyak-banyak manager yang Datuk ada. Cik Harun sajalah seorang yang boleh dipercaya. Ini, cuba Datuk tengok. Kira-kiranya tersusun. Cukup terang, Datuk. Tak salah. Up to date. Memang anak bapa. Anak bapa. Kalau tak anak tolong bapa, siapa lagi Mr. Sekretari? Memang betul, Datuk. Mendapat Cik Harun sebagai anak. Anak bapa. Kelas, Datuk. Kelas. Cik Norma, nak ke mana tu? Saya nak jumpa Datuk Mahfiz. Datuk Mahfiz jangan ganggu dia. Hari ni dia banyak kerja. Boleh tak boleh, saya mesti jumpa. Saya nak buat pengaduan. Awak dengan Cik Harun pun sama Cik Norma, jangan ribut-ribut di sini. Serahkan kepada saya, biar saya yang bercakap. Baik. Boleh saya masuk, Tuan? Silakan, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, Tuan. Silakan. Datuk Mahfiz. Cik Norma. Datuk, saya datang ni nak buat pengaduan. Nak buat pengaduan? Hal apa yang sudah jadi? Perkara ini sudah serahkan pada manager saya. Datuk boleh bertanya apa saja pada dia. Tuan manager, Datuk. hal apa yang telah menimpa Cik Norma ni? Begini, anak Datuk telah memberi cek palsu kepada Cik Norma. Ini ceknya. Cek palsu? Ya. Mr. Sekretari, Datuk. cuba tengok cek ni. Cek company ke, cek perseorangan? Ini bukan cek company, Datuk. Ini cek Cik Harun perseorangan. Mr. Sekretari, pasti ya? Saya pasti, Datuk. Tuan Manager, bagaimana Cik Norma boleh dapat cek ni? Sebenarnya selama ini Cik Harun telah menipu Datuk. Cik Harun sampai sekarang ni masih belum kahwin lagi. Dan Edah tu bukan isterinya. Oleh kerana Cik Norma tahukan rahsia ini, sebab itulah diberinya Cik Norma RM1,000 untuk menutup rahsia. Begitu ya. Anak bapak. Bukan anak bapak. Anak setan kalau begitu. Sorry, Datuk. Datuk, walau bagaimana sekalipun, saya nak duit saya tu. Sabar Cik Norma. Duit Cik Norma akan saya ganti. Tetapi kita harus tunggu Harun balik. Kerana saya akan membuat perhitungan.
Kenapa ofis ni sunyi sepi? Ponteng kah? Semua tak kerja kah? Rumah kita jadi kot. Dalam sejarah mahkamah, belum pernah lagi Tuan Hakim menanti yang dituduh. Polis, bawa yang dituduh ke tempat yang ditetapkan. Tuan Yang Mulia, untuk keterangan selanjutnya, saya mau soal Cik Norma sekali lagi. Mahkamah memberi kebenaran. Kau bersumpah kau bercakap benar, semata-mata benar? Saya bersumpah. Cik Norma. Tuan Hakim. Cik Norma, siapakah yang memberi cek ini kepada Cik Norma? Cik Harun bin Mahfiz. Tang Mahfiz tu biar slow sikit. Teruskan, Peguam Bela. Terima kasih, Tuan Hakim. Cik Norma, apakah sebabnya yang Cik Harun memberi cek ini kepada Cik Norma? Sebab saya tahu rahsianya. Oh, sebab Cik Norma tahu rahsianya kah? Ataupun Cik Norma iri hati tak dapat kahwin dengan dia kah? Saya bangkang, Tuan Hakim. Kerana pertanyaan ini adalah masalah peribadi. Bangkangan diterima. Saya minta maaf, Tuan Hakim. Cik Norma, apakah rahsianya yang Cik Norma tahu sehingga Cik Norma diupah RM1,000? Yang sebenarnya, Cik Edah bukan isteri Cik Harun. Tapi dia adalah isteri si Saleh. Si Saleh telah berpakat untuk meminjamkan isterinya pada Cik Harun. Saya bagi pinjam olok-olok waktu siang aja, Tuan Hakim. Malam tidak. Diam! Jangan mencampur. Kau tak ada hak mencampur urusan ini. Minta maaf, Datuk. Tuan Hakim. Teruskan, Peguam Bela. Terima kasih, Tuan Hakim. Cik Norma, bukankah Cik Norma diberi upah RM1,000 untuk menutupkan rahsia itu? Tapi mengapa Cik Norma membuka juga rahsia itu? Sebab cek yang dibagikan pada saya itu adalah cek kosong, palsu. Tak ada duit dalam bank. Tak ada duit di dalam bank kah? Ataupun cinta Cik Norma tidak berbalas kah? Saya bangkang lagi, Tuan Hakim. Kalau asyik bangkang aja. Bila bicara nak habis dah. Perhatian. Saya minta maaf, Tuan Hakim. Teruskan, Peguam Bela. Terima kasih. Cik Norma, sudah berapa kali Cik Norma biasa terima cek kosong yang seperti ini? Lebih kurang 5 kali. 5 kali? Ya. Mengapa 4 kali dahulu Cik Norma diam dan kali ini Cik Norma bersuara? Saya... Sudah. Sekian saja soalan saya kepada Cik Norma, Tuan Hakim.
Terima kasih. Tuan Hakim, saya nak menyoal kepada yang dituduh. Mahkamah memberi kebenaran. Kau bersumpah kau bercakap benar semata-mata benar? Aku sumpah. Cik Arun, baru-baru ini Cik Arun menerima wang sebanyak RM5,000 dari bapak Cik Arun. Kemanakah wang itu semua? Wang itu saya bayar hutang Ceti. Hutang Ceti? Kenapakah Cik Arun masih berhutang pada Ceti? Tak cukupkah gaji Cik Arun? Tak cukup. Maafkan Tuan Pendakwa. Maaf diterima. Terima kasih. Cik Arun kata tak cukup. RM1,000 sebulan tak cukup lagi. Memang tak cukup. Saya kalau pergi ke night club, saya belanja RM50 satu malam. Satu bulan dah jadi RM1,500. Gaji saya RM1,000. Mana boleh cukup? Baiklah. Berapa hutang Ceti yang Cik Arun bayar? RM3,000. RM3,000. Masih ada RM2,000 lagi balance. Kemanakah wang itu pergi? Saya buat belanja kahwin. Isterinya, Tuan Hakim. Sumpah saya bukan isterinya. Edah ni isteri saya, Tuan Hakim. Sumpah, wallah. Sekarang sudah jelas. Edah mengaku yang dia bukan isteri Cik Harun. Siapakah isteri Cik Harun yang sebenarnya? Sayalah isteri Cik Harun yang sah, Tuan Hakim. Saya saksinya. Adakah bukti dan keterangan yang mengatakan awak ni isteri Harun? Ada, Tuan Hakim. Minta surat kahwin tu, Tuan. Ada surat. Ini dia, Tuan Hakim. Sah. Suar, bagi Hakim baca dah. Bukan awak lah. Sorry. Iya pula nak baca lagi. Harun. Adakah awak kahwin dengan Harun ni kerana kasihan ke? Atau memang awak sangka dia ada harta? Kerana cinta. Sebab saya cintakan Cik Harun dan Cik Harun cintakan saya. Mana boleh jadi? Seorang duduk di Johor, seorang duduk di Kuala Lumpur, cinta. Cinta pandang pertama, Tuan Hakim. Habis jururawat aku. Hei, apa nak dibuat? Mahkamah, rehat 10 minit. Mohon. Bangun. Duduk. Mahkamah dibuka semula. Bagaimana keputusan para juri? Ya, Tuan Hakim. Kami semua suara dapati Tuan Harun tak bersalah. Hei! Biar biasa. Don kurang ajar dalam mahkamah. Sorry Tuan Magistrat. Terima kasih Ketua Juri. Harun didapati tidak bersalah. Mahkamah memutuskan gaji Harun dinaikkan RM2,000 satu bulan. Diam dah. Yang bersalah dalam hal ini ialah Norma kerana ingin memburuk-burukkan nama baik Harun. Oleh kerana itu dia dihukum kahwin. Kahwin? Saya tak nak kahwin, Pak. Buat apa nak kahwin banyak-banyak? Seorang saya dah cukup, Pak. Bukan sama kau. Sama aku dah. Perhatian. Kepada para pekerja ladang diberi bonus 1 bulan. Cuti 7 hari, gaji jalan. Sebab anak dan bapa nak pergi honeymoon. Sebelum anak
Hey, sebelum anak dan bapa pergi honeymoon, kita akan adakan pesta besar-besaran malam ini juga.